Satu setup kamera ni harga dia RM21,000. Tapi lah kan, apa je yang baru sangat dekat Sony A7 V ni compare dengan model lama sebelum ni? Berbaloi ke nak upgrade? Mari aku cerita. Ini dia Sony A7 V yang baru. Dari segi spec wise, sensor dia nampak sama, 33 megapiksel. Tapi jangan tertipu, dalam ni dia guna sensor yang baru, jenis partially stack. Apa benda tu? Senang cerita, data dia baca lagi laju. Body sama tapi enjin lagi power kat sini. Disebabkan sensor dia yang laju ni lah kan, Sony A7 V ni boleh buat benda yang A7 IV tak boleh buat. Nombor satu, korang boleh shoot video in 4K 60fps full frame tanpa crop. Akhirnya wide, kekal wide kat sini. Yang kedua pula, boleh ambil gambar 30 keping sesaat. Bunyi shutter macam machine gun kat sini. Korang tak akan terlepas moment punya. Tapi kalau korang nak guna fungsi ni, make sure korang gunakan electronic shutter. Also for these features, pastikan korang guna kad yang laju gila. Kalau korang tak guna kad laju macam aku, memang masak lepas korang ambil gambar sebab dia loading lama kat situ. Dan yang paling penting dengan sensor baru ni, bila pen laju, tiang tak akan jadi bengkok. Ataupun nak senang kata, rolling shutter dah kurang gila kat sini. So yeah, megapiksel yang sama tapi performance sangat berbeza dengan model sebelum ni dengan model sekarang. Next, dia ada dedicated AI chip untuk autofocus. Dulu boleh detect manusia dan haiwan je. Sekarang kereta, kapal terbang, serangga, semua dia sapu kat sini. Tapi favourite aku lah kat sini kan, dia punya fokus memang sticky gila. Kalau kau pusing belakang sekalipun, dia still boleh detect kepala kau. Memang function kalau kau yang jenis shoot video solo tu. Even screen ni sekarang pun dah upgrade kat sini. Sekarang pakai 4 axis multi-angle. Boleh flip keluar untuk vlog, boleh tilt atas bawah tanpa sangkut wire mic atau HDMI tu. Life changer gila untuk run and gun shooter sebenarnya kat sini. Lagi satu, dia punya stabilization IBIS pun dah naik sampai 7.5 stop. Siap ada dynamic active stabilization macam ZV-1 lagi. Kalau tangan korang jenis gigil, footage still nampak smooth. So handheld sekarang lebih viable untuk shooting tu. Dan untuk semua videographer pula, diorang dah upgrade second base ISO daripada 3200 ke 8000 ISO. Memang tak setinggi A7S III, tapi pada ISO 8000 ni video still clean, tak banyak noise, senang cerita, usable gila dalam gelap atau pada waktu malam tu. Last sekali, benda yang korang akan boleh nampak kat sini adalah dia punya lubang mata ataupun EVF dia. Walaupun EVF dia dari segi pixel count lebih kurang je macam model sebelum ni, tapi dari segi refresh rate lebih tinggi lah, iaitu 120Hz refresh rate. So korang boleh tengok lah dari segi 120fps or even 60fps tu, dan rasa lebih smooth lah dari segi overall bila korang ambil gambar dan juga korang shoot video tu. Jadi kalau korang ada persoalan pasal A7 V ni, korang boleh tulis kat comment section tu. But yeah, that's what RM12,000 punya kamera boleh bagi kat korang untuk tahun 2026 ni.